Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Adrina Maisara dari kelas Pendidikan Awal Kanak-Kanak Institut Pendidikan Guru Tuanku Banu. Jadi hari ini saya akan berkongsi tentang kurikulum permata dan juga kurikulum tewariki. Sekejap gatal. Kurikulum permata ialah satu kurikulum kebangsaan yang dibangunkan khas untuk pendidikan awal kanak-kanak berumur dari lahir hingga 4 tahun. Ia berfokuskan kepada perkembangan holistik kanak-kanak yang meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Jadi pendekatannya adalah seimbang dan berasaskan falsafah pendidikan negara yang ingin melahirkan insan yang seimbang serta harmoni. Kemudian tewariki pula. Tewariki merupakan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak kebangsaan New Zealand. Namanya juga bermaksud anyaman tikar yang melambangkan bahawa setiap kanak-kanak mempunyai jalan pembelajaran yang unik dan guru ibarat penganyam yang membantu menghubungkan pelbagai pengalaman pembelajaran kanak-kanak. Ianya juga memberi penekanan kepada prinsip empowerment, holistic development, family and community serta relationships. Soalan. Jawapan terus. Kuatkan sikit suara kau. Permata dibina berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Ia menekankan keseimbangan dari segi perkembangan jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Sebagai contoh, aktiviti yang dirancang bukan sahaja menggalakkan kemahiran kognitif tetapi juga nilai seperti hormat, kasih sayang dan juga tanggungjawab. Tewariki pula berasaskan budaya masyarakat New Zealand, khususnya nilai masyarakat Maori. Falsafahnya menekankan bahawa setiap kanak-kanak mempunyai hak, suara dan identiti yang harus dihargai. Ia membina keyakinan diri kanak-kanak melalui prinsip mana iaitu harga diri, wanau iaitu keluarga dan wakapapa iaitu hubungan dengan asal usul. Jadi kalau kita bandingkan permata lebih menekankan pembinaan insan seimbang dari perspektif agama dan kebangsaan, manakala tewariki menekankan identiti budaya serta pengalaman hidup sebagai asas pembelajaran. Dalam permata terdapat 6 komponen utama iaitu bahasa, komunikasi dan literasi awal, kemudian perkembangan sosio-emosi, perkembangan fizikal, awal matematik dan pemikiran logik, kerohanian moral dan estetika, dan yang terakhir kreativiti dan estetika. Contohnya, guru mungkin menggunakan aktiviti bercerita untuk mengasah komunikasi sambil menyelipkan nilai murni dalam cerita tersebut. Manakala tewariki menggunakan 4 prinsip utama dan 5 strands iaitu jalur pembelajaran. Yang pertama, well-being iaitu mana atua yang menerangkan tentang keselamatan dan kesihatan kanak-kanak. Yang kedua, belonging iaitu mana wenua yang menekankan rasa diterima dalam persekitaran. Yang ketiga, contribution mana tangata iaitu peluang menyumbang dan dihargai. Dan yang keempat, communication mana rio iaitu bahasa, simbol dan literasi. Dan yang terakhir sekali, exploration mana autoroa iaitu pembelajaran melalui penerokaan. Struktur tewariki ni lebih longgar dan fleksibel, manakala permata lebih berstruktur dengan komponen yang jelas. Lebih berfokus pada aktiviti yang dirancang tetapi tetap menyeronokkan. Guru menyediakan rutin harian, aktiviti bermain, nyanyian dan bercerita. Ada perancangan yang agak sistematik kerana ia ingin memastikan semua aspek perkembangan disentuh. Manakala tewariki pula menekankan play-based learning iaitu kanak-kanak digalakkan untuk meneroka persekitaran mengikut minat mereka. Guru bertindak sebagai fasilitator bukan sekadar memberi ilmu. Contohnya, jika kanak-kanak berminat dengan serangga, guru akan membimbing mereka membuat pemerhatian, melukis atau bercerita tentang serangga tersebut. Jadi, permata ni dia lebih berstruktur manakala tewariki lebih fleksibel dan berpusatkan minat kanak-kanak.
Bagi Permata, ibu bapa terlibat melalui program sokongan, komunikasi berterusan dengan guru serta aktiviti bersama seperti Hari Keluarga. Manakala bagi Tewariki pula, keluarga ini dianggap sebagai sebahagian daripada pendidikan. Wanau dilibatkan dalam membuat keputusan berkaitan pembelajaran kanak-kanak. Sebagai contoh, identiti budaya Maori atau Pakeha diraikan bersama keluarga dalam aktiviti pembelajaran. Bagi Permata, lebih berfokus kepada nilai kebangsaan, agama, moral dan melahirkan insan seimbang. Ianya struktur komponen jelas dan terancang. Untuk kurikulum Tewariki pula, lebih menekankan fleksibiliti, identiti budaya dan memberi ruang kepada kanak-kanak menentukan arah pembelajaran mereka. Kurikulum ni berbentuk rangka yang boleh disesuaikan untuk konteks budaya dan komuniti. Persamaan kedua-dua kurikulum ini, kedua-duanya menekankan perkembangan menyeluruh kanak-kanak, bukan hanya akademik. Yang pertama, mereka sama-sama menggunakan pembelajaran melalui bermain sebagai asas. Yang kedua, kurikulum-kurikulum ini mengiktiraf peranan keluarga dalam pendidikan awal kanak-kanak. Dan yang terakhir sekali, guru berperanan sebagai fasilitator yang menyokong pembelajaran aktif. Secara keseluruhannya, Permata dan Tewariki mempunyai matlamat yang sama, iaitu melahirkan kanak-kanak yang seimbang, yakin dan mampu belajar sepanjang hayat. Walaupun ada perbezaan dari segi falsafah, struktur dan pendekatan, kedua-duanya mengiktiraf bahawa pendidikan awal kanak-kanak adalah asas penting bagi perkembangan masa depan. Itu sahaja. Terima kasih.